Kementerian Kewangan bersama Agensi Kebajikan Persekutuan telah menetapkan jadual rasmi pengagihan 4 program bantuan tunai nasional sepanjang minggu pertama sehingga pertengahan bulan Jun tahun 2026. Pelaksanaan kalender pembayaran ini melibatkan ratusan ribu penerima manfaat, merangkumi pemilik kenderaan diesel yang layak, penerima bantuan bulanan kebajikan, golongan nelayan, serta veteran Angkatan Tentera Malaysia yang tidak berpencen. Makluman ini amat penting untuk diberi perhatian segera oleh penonton sekarang, memandangkan agihan sumbangan asas rahmah bagi fasa Jun telah pun selesai disalurkan, sekaligus membolehkan tumpuan beralih kepada fasa pengkreditan program bantuan seterusnya yang dijadualkan bermula secara berperingkat tidak lama lagi. Program bantuan utama yang dijadualkan menyusul selepas agihan SARA melibatkan penyaluran dana bantuan tunai subsidi diesel atau kini dikenali secara rasmi sebagai program budi diesel. Berdasarkan ketetapan dalam kalender pengurusan kewangan persekutuan, tarikh rasmi bagi proses pengkreditan dana subsidi ini ditetapkan pada 9 Jun 2026. Para pemilik kenderaan serta pengusaha yang telah pun mendapat kelulusan di bawah skim ini bakal menerima jumlah amaun muktamad masing-masing di mana status pengkreditan penuh sama ada melibatkan amaun asas atau tambahan akan disahkan secara digital sebaik sahaja transaksi bank diselesaikan pada tarikh berkenaan. Bantuan kedua yang turut diproses dalam tempoh yang sama membabitkan dana bantuan bulanan di bawah seliaan Jabatan Kebajikan Masyarakat atau JKM. Sistem pembayaran JKM bagi fasa Jun ini akan dilaksanakan mengikut 2 peringkat garis masa seperti berikut. Peringkat awal, proses transaksi akan dimulakan seawal 5 Jun 2026 yang menumpukan kepada beberapa kawasan tertentu, khususnya bagi negeri di sebelah utara Semenanjung seperti negeri Kedah, memandangkan dokumen arahan pembayaran dilaporkan telah mula dihantar ke pihak bank untuk verifikasi awal. Peringkat berskala besar, proses pengkreditan secara menyeluruh ke seluruh negara bagi semua kategori penerima dan daerah akan bermula secara rasmi pada 9 Jun sehingga 15 Jun 2026. Penonton diminta mengambil maklum bahawa struktur pembayaran JKM ini tidak dilakukan secara serentak ke seluruh negara, di mana faktor geografi dan teknikal perbankan daerah akan mempengaruhi kelajuan kemasukan dana ke dalam akaun bank penerima. Memasuki pertengahan bulan iaitu bermula 15 Jun 2026, kerajaan akan memulakan pengagihan program bantuan sara hidup atau BSH khusus bagi memelihara kebajikan komuniti nelayan tempatan. Kadar agihan tunai bagi fasa ini dibahagikan mengikut zon tangkapan dan kelayakan lesen seperti berikut. Kumpulan nelayan laut akan menerima peruntukan bantuan sebanyak RM300. Kumpulan nelayan darat akan menerima peruntukan bantuan sebanyak RM250. Bagi golongan nelayan yang memenuhi syarat serta mempunyai permit dan lesen perikanan yang sah, proses pendaftaran atau semakan status permohonan baharu boleh dilakukan secara terus dengan menghubungi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia atau LKIM sebagai agensi pengurus yang dilantik. Turut dijadualkan berlangsung bermula 15 Jun sehingga 19 Jun 2026 adalah pengagihan dana bantuan sara hidup khusus untuk golongan veteran Angkatan Tentera Malaysia atau ATM melibatkan implikasi kewangan sebanyak RM500 bagi setiap penerima yang layak. Syarat kelayakan praktikal bagi menerima bantuan khusus ini diperincikan seperti berikut. Pemohon mestilah berstatus sebagai veteran atau bekas tentera ATM yang tidak menerima pencen bulanan. Pemohon mestilah telah mencapai had umur sekurang-kurangnya 60 tahun dan ke atas. Profil kewangan pemohon disahkan berada dalam kelompok miskin serta memerlukan sokongan kos sara hidup. Bagi veteran yang memenuhi kriteria tersebut, urusan penyerahan borang permohonan baharu serta kemaskini maklumat profil perlulah dikemukakan melalui Jabatan Hal Ehwal Veteran atau JHEV sebagai pihak urus setia rasmi. Pihak pentadbiran negara sebelum ini telah mengeluarkan peringatan awal agar seluruh rakyat Malaysia meningkatkan kesiapsiagaan kewangan dan mengamalkan sikap berjimat cermat sepanjang tempoh bulan Jun dan Julai ini. Ketidaktentuan pasaran ini berpunca daripada kesan rantaian krisis geopolitik yang sedang berlaku di Timur Tengah,
yang dijangka mula memberi impak langsung kepada kos sara hidup serta struktur harga barangan dalam negara. Berikutan tekanan ekonomi global tersebut, timbul spekulasi mengenai kemungkinan pelaksanaan pakej rangsangan ekonomi terbaharu oleh pihak kerajaan. Walau bagaimanapun, sebarang pengesahan muktamad mengenai perkara itu masih tertakluk kepada pengumuman rasmi daripada Perdana Menteri dari semasa ke semasa. Kesimpulannya, kalender bantuan Jun 2026 menyaksikan penyaluran dana budi diesel dan agihan berskala besar JKM pada 9 Jun, disusuli dengan pembayaran bantuan sara hidup bagi komuniti nelayan serta veteran ATM tidak berpencen bermula 15 Jun ini. Tindakan susulan yang perlu anda lakukan selepas menonton video ini adalah menyemak status kelayakan kenderaan anda bagi persediaan fasa 9 Jun selain memastikan dokumen lesen nelayan atau kad veteran anda berada dalam tempoh sah. Memandangkan negara sedang mendepani kesan ekonomi krisis Timur Tengah, penonton dinasihatkan untuk merancang bajet keluarga dengan lebih berhati-hati. Sila kongsikan maklumat jadual agihan rasmi pertengahan tahun ini kepada komuniti setempat agar bantuan ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya.